Kemudian kata para sahabat, qalu, mereka berkata, fa kaifa la yusiha? Bagaimanakah Tuan ataupun Rasulullah, Tuan kata dia amalan mudah tapi yang buatnya tak ramai. Ni. Lepas zikir 10, 10, 10. Sebelum tidur 33, 33, 34 ataupun 100 zikir. Mudah sangat ni. Pahala pun besar. Tapi kenapa tak ramai orang buat? Rupanya ada setan. Rupanya ada setan. Rupanya ada setan yang sentiasa cuba melalaikan kita daripada berzikir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti ahadakumus syaitan. Syaitan mendatangi salah seorang atau setiap orang daripada kamu, wa huwa fi solatihi, ketika dia masih dalam solat. Punya syaitan tak nak bagi dia zikir pas sembahyang ni, supaya dia segera beredar tanpa berzikir. Fayaqulu, maka syaitan pun berkata, uzkur kada, ingatlah ni, hang ada kerja ni, ingat ni, hang tertinggal barang ni, ingat ni, hang kena macam-macam lah. Waktu kita sembahyang lagi setan dah datang untuk memesongkan ataupun untuk menyibukkan kita daripada berzikir pas solat. Fala'allahu an la yaf'al. Nanti mungkinlah sehingga sampai ke orang tu nanti lepas sembahyang nanti dia pun segera beredar dan mungkin dia tak melakukannya. Ni yang saya nak ulang sikit. Kata guru saya pula, syaitan ni, ialah dalam hadis pun ada sebut, dalam Quran pun ada sebut, syaitan ni ada dua. Satu daripada kalangan jin, satu daripada kalangan manusia. Kalau syaitan daripada kalangan jin, dia macam itulah, dia bisik-bisikkan supaya ingat itu, ingat ini, penatlah apa semua. Tak apa, tak buat malam ni, malam esok buatlah. Tak zikir lepas ni, pasal nanti buatlah. Tak pasal maghrib buatlah. Dia tangguh. Tapi itu bisikan-bisikan syaitan daripada kalangan jin. Tapi syaitan daripada kalangan manusia lagi dahsyat. Syaitan daripada kalangan manusia, tuan-tuan nak berzikir pas sembahyang takut masuk Melaka. Nak berzikir pas sembahyang ni takut masuk Melaka. Takut sesat, takut ini, apatah lagi apabila nak dilakukan secara berjemaah. Dengar ceramah dia kuat-kuat tak apa. Tapi bila zikir dengan suara kuat, tak boleh. Jadi insya-Allah di pengajian kita hari Sabtu nanti kita akan baca dalil yang begitu banyak yang dikemukakan oleh Imam Suyuti, sampai 30 dalil.